Kenapa saya kata bahasa Arab Fusha? Sebab dari sudut ibu bahasa kepada bahasa-bahasa simetik, ada setengah orang tak bersetuju menggunakan perkataan bahasa simetik. Mereka berkatakan bahasa lebih baik gunakan istilah language of Jazira. Saya tak kisah benda tu. Yang penting poin yang saya nak sampaikan tu sampai sebab perkataan simetik ini diperkenalkan oleh Schlosser. Jadi setengah ahli ulama bangsa Arab tidak bersetuju dengan pandangan ini. Tetapi saya tidak jadi masalah buat masa sekarang. Saya menggunakan perkataan simetik itu juga, iaitu bermaksud berasal daripada bahasa yang berasal daripada anak-anak Sam bin Nuh. Dan kita tahu Nabi Nuh ini ada 4 orang anak pada hakikatnya. Yafit ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahawa Abul Arab Sam Abul Arab, Yafit Abul Rum, Ham Abul Habshi. Ya, Sam itu hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Riwayat Tirmizi dia kata Arab Sam itu bapa kepada orang Arab, Yafid itu bapa kepada orang-orang Rom, makna orang-orang Eropah, dan Ham itu bapa kepada orang-orang Habsyi, orang-orang Afrika yang kulit gelap itu. Dan satu lagi yang jarang disebut anak Nuh ni yang tidak naik kapal namanya Yam. Saya ramai dengar daripada kalangan kita mengatakan yang tak naik kapal tu yang derhaka pada Nabi Nuh tu namanya Kan'an. Bukan. Kan'an itu anak Kush daripada Ham tu. Anak cucu Ham tu. Yang namanya ialah Yam. Dan benda ni jarang disebut dalam kitab-kitab tafsir kecuali dalam sebut kitab Abu Fida. Saya jumpa benda ni. Dia kata Yam yang tak naik kapal dengan mak dia, Hamzarah. Jadi apa yang menarik sekali pada saya ialah perkataan simetik itu berasal daripada perkataan Sam itu. Apakah bahasa-bahasa simetik? Saya perkenalkan perkataan simetik itu. Jadi apakah bahasa simetik? Bahasa simetik ini ialah bahasa Aramaik. Bahasa yang disebut oleh mereka lah, Western scholars, Hebrew, Akkadi, Kaldani, Kan'ani, Feniki. Saya sebut dalam bahasa Arab sebab saya baca buku Arab. Ya. Jadi bahasa-bahasa ini apakah ia hanyalah bahasa Arab? Kenapa dia tak sebut Arab? Ada yang menyebut bahasa Arab dan setengah pendapat mengatakan ibu kepada bahasa-bahasa ini adalah bahasa Arab. Ibu. Sedangkan mereka mengatakan Aramaik. Kalau kita bercakap dengan orang Kristian, dia bangga dengan Jesus speak Aramaik, dia kata. Dia bangga, Jesus speak Aramaik. Tapi bila dikaji balik, dalam Bible tu sendiri ada sebut perkataan Aramaik tu, that is a Arabic language. Ada dalam Genesis, dia sebut bila dia sebutkan dia percaya bahawa Jesus itu disalib. Bila dekat salib itu kan dia kata ili lima syabaktani. Ili lima syabaktani. Sebenarnya itu bahasa Arab lah. Ili lima tu kan limaza. Ili itu fi'il fa'il. Ili itu mudah fu'ilih. Senang saja saya nak i'rab tu. Bukan susah. Tapi kenapa sabaktani? Kalau dah bahasa daripada sabaktani. Tapi kenapa dia kata syabaktani? Sebab orang sebelah Aram itu kota Damsyik sekarang. Kota Damsyik sekarang namanya itu kota Aram dulu. Orang di situ menyebut sin itu shin. Dia macam kita yang orang Mesir sekarang, dia tak sebut jin kan, dia sebut gamal kan. Gamal. Sebenarnya gamal. Jadi itu masalah dialek disebabkan berbeza tempat. Itu seperti bahasa dalam Quran itu. Sebenarnya cuma dialek disebabkan perkataan sin ditukar jadi shin, jin ditukar jadi ga. Jadi sebenarnya benda yang sama. Jadi saya membuat kesimpulan daripada berlaku perubahan-perubahan yang datang ni daripada, sebab benda ni kan dah lama daripada setiap ummah itu berbeza pemikiran, perubahan kingdom, perubahan ekonomi, perubahan sakafah, pemahaman teologi. Dia melibatkan kepada pemahaman bahasa dan penulisan simbol. Nampak? Jadi tetapi walau bagaimanapun pergi jauh, tetapi konsep bahasa itu tidak berubah. Sebab perbualan dalam Al-Quran itu sendiri pun dalam bahasa Arab.
Ada orang tanya, memanglah bahasa Arab sebab Quran itu bahasa Arab. Tetapi kita perlu ingat, itu word of God. Quran itu word of God. Dan ada perbualan direct face to face. Kalau dikaji dalam Quran itu ada fi'il amar, banyak fi'il amar. Dia bukan bahasa saduran yang diberitahu, kemudian bahasa saduran kemudian diberitahu kepada Rasulullah SAW oleh para malaikat mengatakan begini-begini. Dia sadur balik, bukan. Dia ialah bahasa direct sebab ia gunakan fi'il amar. Maknanya bagi saya, alhamdulillah saya bersyukur Allah bagi saya ilham yang begini. Dan saya yakin dengan maklumat ini, dan ia bahasa yang dibualan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahasa Arab Fusha. Dalil kecil yang saya boleh bagi di sini ialah perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. 5 kali sehari kita berhadapan dengan Allah Taala mesti dalam bahasa Arab Fusha. Dalam solat kita berbual dalam bahasa Arab Fusha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kenapa kita tak berbual dalam bahasa lain? Kalau kita tersebut saja perkataan Melayu, satu perkataan, tak sah solat kita. Apa maknanya tu? Bahasa Allah Ta'ala adalah bahasa Arab Fusha. Dan saya kajian berlatar belakangkan kajian pemikiran bahasa dan falsafah nahwu Arab. Bila kita lihat di sini, bahawasanya perkataan-perkataan fi'al amar yang cukup kuat dalam Quran itu menunjukkan bahasa itu direct in Arabic. Di antara perbualan Allah Ta'ala dengan Adam AS, perbualan dia mengarahkan Adam AS dengan zaujah Adam AS, dan perbualan dia dengan malaikat itu sendiri. Saya selalu menyebut kepada anak-anak murid saya tentang surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pernah ditanya balik oleh malaikat. Bila dia kata qala inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat jawab balik, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa maksudnya? Kalau siapa yang tahu nahwu dan saraf Arab dengan dalam, dengan baik, boleh tafsirkan, boleh tulis satu buku tu daripada ayat itu sendiri. Apa maksudnya tu? Ataj'alu fiha, penggunaan hamzah di situ. Hamzah itu bukan hamzah. Apa perbezaan kenapa malaikat menggunakan perkataan ataj'alu? Penggunaan hamzah. Kenapa malaikat tak guna hal? Apa bezanya letak hal dengan hamzah kat situ? Penggunaan hamzah ataj'alu fiha itu menunjukkan yang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan tu tak jadi lagi, tengah duk jadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ni sekarang tengah menjadikan khalifah atas muka bumi ni. Tengah menjadikan, itu ja'ilun tu fa'il isim fa'il. Tengah menjadikan. Jadi tu yang malaikat balas balik, ataj'alu fiha. Mu nak jadikan lagi kah atas muka bumi ni man yufsidu fiha, yang merosakkan, wa yasfiku dima, dan merosakkan dan bertumpah darah. Dan kami ni bertasbih kepada kamu siang dan malam. Malaikat tanya balik, ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Perkataan di sini yasfiku dima itu bertumpah darah. Ramai yang ustazah yang saya dengar daripada ceramah-ceramah mengatakan sebelum Adam itu, apa orang tanya sebelum Adam AS. Saya senang je based on this ayat ini. Sebelum ada, untuk ayat ini, sebelum Adam AS adalah makhluk yang ada daging dan darah juga. Sebab dia man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima, dan bertumpah darah. Maknanya ayat ini refer kepada makhluk yang ada daging dan darah. Adakah jin? Ada jin kan dia tak ada darah daging. Ada, tapi dalam ayat lain. Ada juga jin sebelum zaman Nabi Adam AS.